Hari pertama dah kena anjing lah dekat Seri Ceding. Aduh, nampak macam petang dia tak baik je. Sebab aku keluar petang. Jadinya aku harap malam ni on the way ke Port Dickson harapnya baik-baik saja, okey. Atas jatuh lah pula guys. Hai, dah lah tengah naik bukit. Kejap dibanting, minum air, makan sikit. Habislah pisang aku malam ni. Nak gerak PD dalam 47 km. Tapi keadaan jalan tengok memang kosong lah laluan ni. Sini banyak kebun-kebun. Dan malam ni aku kena berhati-hati sikit lah. Takut ada anjing mengejar. Dah malam ni memang kena buka lampu lah. Jalan pun makin kecil. Jadinya untuk keselamatan kita kena buka lampu. Hujan pula guys. Lagi 29 km untuk ke Port Dickson. Tapi hujan agak lebat. So jadinya kita rehat sekejap dan sambung balik. Jalan menuju ke PD agak gelap lah guys. Korang boleh tengok. Memang gelap teruk lah. Jalanan agak gelap. So jadinya kita kena pakai lampu lah. Okay, aku dah sampai ke Port Dickson. Tapi aku tak tahu nak sambungan ke tak ke Johor. Jadinya sekarang dah pukul 2 pagi. So inilah keadaan tempat tidur aku sekarang. Ni basikal aku dah berpasir, sedia baju. Semalam ni kita tidur hammock. Okay, harap ada part 2. Okay, jom let's go. Kita tidur pula.